Sini, di tengah-tengah gemilang dunia ilmu, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025 kembali memukau hati pecinta buku. Dari kisah epik hinggalah cerita sehari-hari, setiap helaian membawa kita ke dunia imajinasi tanpa batas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adena Syifa binti Amran dan hari ini saya akan membawa anda menyelami keindahan Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2025. Di sela-sela riuh rendah kota ilmu ini tersimpan 1000 kisah. Kisah seorang ibu yang membawa anaknya menemui dunia baru. Seorang remaja yang menemui inspirasi menulis dan penulis yang menyalakan obor kreativiti. Seperti kata orang lama, membaca itu jendela dunia dan hari ini jendela itu terbuka luas untuk semua. Saya daripada Sekolah SMK Dato' Ahmad Razali Ampang. Yang pertama sekali saya datang sini. Kalau kata cari buku untuk diri sendiri, dari segi fiction dan juga non-fiction. Ini bukan novel biasa. Ini novel interaktif. Which is kalau pembaca tu baca, diorang perlu buat pilihan berdasarkan apa yang diorang nak. Pameran ni sangat-sangat membantu sebenarnya untuk mereka explore apa yang mereka minat, sebab buku ni ada macam-macam. Ada fiction, ada sains, ada macam-macam ensiklopedia dan sebagainya. So bila mereka dapat tengok ni, mereka boleh tahu minat mereka yang mana. Semoga inspirasi dan ilmu yang dikutip hari ini dapat menjadikan cahaya untuk esok yang lebih gemilang. Daripada saya, Adena Syifa binti Amran dan seluruh pasukan TV PSS, selamat menyelami dunia buku.